Utamakan keselamatan. Ini ungkapan penting yang perlu kita jadikan amalan seharian di mana juga kita berada, di jalan raya, di tempat kerja, tempat pembinaan dan sebagainya. Walaupun kita ada macam-macam objektif untuk kerja-kerja kita, tetapi keselamatan tetap kita utamakan. Dan bila kita telah utamakan keselamatan, macam mana pun jika terjadi tragedi seperti yang berlaku sebelum ni, kebakaran besar daripada paip gas tersebut, kita harapkan Allah memberi kita keselamatan dengan kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga amalkan perkara-perkara yang telah disunahkan, amal-amalan zikir yang kita perlu lakukan supaya kita sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah sediakan SOP ataupun prosedur untuk menjaga keselamatan, tetapi jika Allah berkehendak tetap juga terjadi. Jadi kita, walaupun kita telah sediakan segala yang kita rasa sempurna, tetap kita perlukan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lupakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.